Yang ni kita tak nak obviously. Sekali dengan yang ni kita tak nak dia punya hati. So Cheers tak sempat letakkan baju apa-apa, kita nak masak pizza. Okay, so hari ni pizza kita nak buat dough kita first. Lepas tu kita akan letakkan kita punya yeast until dia mengembang. Be a bit more sugar, garam. Kita akan letak dalam kita punya 4 cups of flour just now. Okay, lepas tu kita akan masukkan dada kita dalam ni. Just make sure kita masak dia fully lah. We salt them, bagi ada flavor sikit. Kakak cakap ke tepi, Yusof Al-Qaidawim. Okay, so sekarang kita boleh membesarkan kita punya pizza. Korang depends korang nak size macam mana lah. So I have to put sauce marinara, boleh. Just memang suka, I really like the crunchy feel of the vegetables itself. Lepas tu boleh letak ayam. Okay, kita boleh letakkan kita punya cheese. So buat dia 380 for around 20 minutes or until korang rasa dah masak actually. Just nak bagi tahu korang, Abah akan launching beg Stella dengan Sally dekat page Papa Laris 8 Disember ni pada pukul 8 malam. Jadi korang jangan tahan-tahan, jangan tunggu-tunggu, cepat dekat Grab. Jangan lupa join, okay? Okay, sekarang kita punya pizza dah siap. Just nak bagi adik-adik just rasa. Nope.